Guys, so hari ni kita dah dapat kita punya jubah combo. Tadi kita dah ambil, tapi aku ada masalah. Nanti aku cerita masalah ni. Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel Alasha Official. Tadi korang dah tengok teaser sikit kan apa yang berlaku. Aku dapat tahu ada one thing aku nak beli baru lah. Dah bising pula dah. Okay, hari ni kita akan buat photoshoot sikit. Sekarang aku dah kembali dekat UTM. So aku akan buat vlog sepanjang graduation day. Tapi tengoklah part by part sama ada yang keluar nanti pendek ke panjang durasi dia, aku tak pasti. So stay tune. Jom teman aku photoshoot. Let's go. Kita tengok dengan outfit. Nampak ke? Tak nampak outfit aku nanti. Kita pusing-pusing. Kenapa besar sangat? Ini apa yang nampak? Alah, susah kan bila kau jadi pendek. Redha je lah. Bye. Let's go. Okay, selamat petang. Let's go, kita pergi ambil sesuatu dan menuntut sesuatu for teman saya, okay? Let's go. Weh, tak pernah buat kerja gila weh. Dekat setengah jam diri dalam bas. First time aku rasa aku nak duduk atas kursi ni. Selalu meja je. Okay, hari ni dengan muka tak malu, kita pakai dalam mall. Belasah je lah. Fotografer saya pada hari ini. Nice tau, dibayar guys. Akan dibayar. Jom Izzah. Dah lah, aku rasa kalau sampai belakang tu mesti tak cari apa. Kau ada nak cari buku tak? Dia nak cari buku ke? Tadi. Jom. Kenapa weh? Nampak tak kita kembang kat sebelah? Kalau orang dewan tu tak nak kasut aku balik. Tak ada macam ni. Day 2 guys. So kita menuju ke PRZ. Taklah PRZ sangat. Lebih kepada nak tengok flow dekat sini. Yes, kita ada kemah-kemah daripada sini. Mana sih? Tu sana yang tempat kumpul. So ada satu benda je yang aku risau ni. Yang masalah yang semalam tu. Harapnya kalau Hai guys, saya dia terjumpa dengan Chris Santini tadi dekat bawah dengan jalan seorang tu. So kita orang nak pergi tengok keadaan esok dengan waktu yang sama. Betul lah, satu suku ni. Betul lah, patutnya dia dah kena anu dah. Mari kita tengok. Benar kan? Esok macam ni lah. Pakai outfit kita lain. Oh ni nanti aku dah fikir-fikir. Ais kena aku nak bawa. Banyak ni barang aku. Aku pergi ni tengok kat atas sana tu. Nak tengok kalau parent aku tanya kan macam-macam mana. Aku nak jawab. Tak apalah, aku buat bekam ni. Buat? Sumpah lah aku buat. Ni, apa tak? Hai dah. Aku nampak lah. Dah masalahnya yang cakap. Okay, kita dah ada dekat Facebook. Ini aku rasa aku
guys, aku datang Tesco UTM daripada sebelum-sebelum ni. Nah, nanti kita main playback sekejap. Sementara tu bahagian baju tak berapa nak masuk sangat. Kita tengok makanan dulu. Kita sekali lalu tengok ada apa. Okay, aku dah decide aku nak beli topoki. Topoki. Weh, tudung dah membak. Tapi tak boleh lama. Kita ada benda lagi penting untuk dilihat. Aku kena kemas. Let's go to hotel. Nanti kita tengok keadaan hotel macam mana. Okay, dah habis beli. Adalah 2-3. Dah lah buat makan-makan. Sekarang kita nak balik. Kita gerak pergi hotel guys. Let's check it out. Cari-cari. Akhirnya kita sampai juga guys ke hotel ni. Kita bilik mana? Dah boleh tengok. Kita buka. Wow. Siapa kata aku bawa macam ni? Jelah babang tinggal kat luar. Aisemen. Toilet kaca lah ada. Risau pintu ni boleh tutup tak? Satu. Dah jadi toilet. Mantap. Nak rehat. Hari ni memang panjang gila. 1 hari syuting. Aku boleh fikir balik kot nak jadi fotografer. Jadi vlogger pun not bad. Dah lama dah ni sebenarnya tak buat video. Doakan aku terus rajin untuk edit. Doakan aku untuk cepat-cepat kerja. Okay guys. So kita tunggu esok untuk hari convocation. Bye. Selamat pagi hari ke-3 saya di sini. Parents saya dah sampai, adik dah sampai. Konten sekolah, taklah ada surat. Taklah ada surat. Ni ibu abah saya. Muka penat je. Ingat aku dapat senang-senang tu. Jom breakfast dulu. Masuk kanan? Tegak lah tu boleh? Tegak je. Naik dah abah kat depan weh. Apa dah terbang-terbang kat sana. Dia kat sana punya buat vlog jom. Cepat. Selfie. Tak sempat pun tangan dia tengah ke handbag. Weh, korang penuh gila. Ya Allah. Aku dah tak tahu nak ke mana. Vlog macam awal. Tapi kalau dah terlambat sekarang jamnya nak bila kesian vlog bapa aku. Aku tengok ni. Budak sesi pagi baru habis. Takkan ada kemah dia. Okay guys, kita tengah nak masuk ke dalam mana jalannya tak ada mana orang. Awal lah kita duduk Dah jumpa Hidayah. Kat sana jauh berjalan. Cik AMB kat bawah. Ibu Ngabah dah pergi masuk dalam kot. Tak dapat pun. Alright. Ramai gila orang. Okay, aku dah jumpa kat mana bapak aku suruh cari tempat dah gambar TTM. Cari tau nanti tempat yang macam tu ada. Aduh, abang. Ayo dah jumpa bang. Weh, tempat di depan. Tak kat gambar. Ingatkan pintunya sana. Punya pintu. Tak ada orang lagi beratur yang kita mampus. Ada 3 pintu. Dah sampai. Kami adalah alumni UTM. Sakit kepala. Akhirnya kita kat sini weh, dah stage. Saya boleh grab. Kita dah grab. Kat situ Tahu.
awak tengok screen. Jangan ada pusing. Okay. Si 14 guys, jom cari. Belum. Si 8, 14, 9, 10, 11, 12. Oh, seberang jalan. 13. Oh, sini guys. Okay, si 8, 14. Depannya weh. Sumpah depan. Mana nombor berapa? Mana sebelah saya? 13 mana? Okay, dah duduk. Masa kosong ya, ada orang tak sampai lagi. Dapat tepi sebenarnya. Tengok orang masuk, kita masuk awal. Ini pentas. Sebab nanti aku akan cepat-cepatkan. Tu orang tengah nak masuk. So, orang jumpa Abah. Ada Abah, tu Abah. Abah. Kan ibu. Tu ibu. Bang. Dia tak nampak weh. Aku pula ibu aku ni. Aja yang iya kan. Tuduh. Kau. Abah dah sengit segala alam. Sengit-mengit. Ya Allah, takutnya okay, macam nak berapa nak lau. Ni siapa tu Ros? Ros ada Universiti Teknologi Malaysia yang berusaha Profesor Dr. Muhammad Syafri bin Muhammad Rahim akan memberi ucapan. dah ditukar guys. Tudung aku ni pakai hilang je tak apa hari. Terima kasih kepada Ain membetulkan tudung yang aku dah cakap. Nur Atira Alia binti Jamil. Saya nak cari gaduh. Dah sarjana muda kepada para graduan seperti yang tercatat dalam buku kom. Nervous sikit lagi. Daru depan dah tak ada. Dua dah bangun. Muhammad Zairuni. Nur Ain Farhana binti Abdul Rahman. Nur Alia Syahzani binti Mat Saleh. Nur Alia Kristina binti Zainuddin. Nur Amani binti Basirun. Nur Amira Ros Maslia binti Suhaimi. Nur Syazwana binti Muhammad Salihuddin. Weh, macam tu je dah naik weh. Dah habis dah. Siapa break ni? Break ni. Okay, nampak kan? Demi sekeping yang tak main buka apa benda dalam. Tak ada apa. Tahniah je weh. Mana ada lagi? Last takut nak nyanyi Bersama kita berjuang keunggulan terbilang, keberjaya kita usaha UTM puncak letaknya. Cendekiawan okay, kita nak keluar. Jumpa mulia weh korang. Kita ada Iman. Tunai ke korang. Ke tepi weh. Ya, dengar. Amani mana Amani? Begitulah hendaknya. Taruh dah bubar je. Aku tak jumpa nak cari ibu dengan abah aku lagi ni. Jom kita cari dia orang. Ramai ni orang, ya Allah. Sebentar kat gambar. Yang aku duduk sibuk buat vlog ni sudah. Yang penting ni dapat. Alhamdulillah selesai sudah. Saya pergi ke singgah ke Pesco mencari makanan lapar. Seharian Dewan dia tak nampak orang. Semalam tak ada closing. Hari ni tahu-tahu dah bertukar baju. Saja pakai. Bolehlah dapat. So it's okay, kita nak pergi breakfast. Nanti pulang
dah transkrip. Abah boleh tolong masuk. Yeah. Dah terjubah. Dan kita balik. Memanglah kena pusing jalan dalam UTM ni selalu. Kita kena record. Entah bila yang ngadapnya datang sini lagi. Ya ibu. Siapa letak tisu kat belakang ni? Dalam bulu. Bye-bye. Bye-bye UTM. Terima kasih untuk 4 tahun memorinya. Oh. Yalah. 4 tahun. Johor. Pagi tahir. Baru datang JPU. Dahlah deh. Jangan betul. Sampai juga ke JPU. Ya. Dia tangga gerak-gerak lah. Tangga gerak-gerak. Sampai juga ke JPU. Macam jakun sikit. Sebab tak pernah sampai. Orang lain dah boleh sampai. Aku juga ada aula-aula. Itulah dia ibu cakap. Memanglah aula. JPU. Johor. Ibu Kush. Ibu Kush. Sesi membodek berjaya guys. Oh, ada all time white coffee lah. Ni kita ada hiasan bunga. Baiklah, terima kasih kepada yang menonton sekarang atas perjalanan saya dan nak berak balik ke Perak dah ni. Okay, dah nak balik dah ni. Terima kasih yang menonton sehingga akhir. Itu saja. Okay guys, don't forget to like, subscribe and share. Bye-bye. Alia Official sign off for vlog graduation day. Terima kasih sebab menonton sampai akhir.